Okey kawan, yang ini adalah kacang panjang saya yang kembar dua tu. Okey. Dan yang ni saya tak nak petik kawan. Saya nak simpan dia, saya nak matangkan dia jadi buat biji benih. So saya akan biarkan dia kering di pokok. Nanti saya boleh tanam lagi banyak kacang panjang kawan. Dengan benih yang kita hasilkan dari pokok kita sendiri. Gitu. Dan pagi ni ada juga yang surprise ya dengan kacang panjang saya ni. Okey, jom saya tunjukkan. Yang ni semalam saya dah tunjukkan. Ada satu kacang panjang yang berbuah tunggal. Dan rupanya pagi ni saya nampak lagi. Nampak tu kawan. Ini satu. Okey, bermakna campur dengan yang tu dah dua. Ni lagi kawan. Bermakna ada tiga. Dan ada lagi kawan. Okey, lagi dua di sini kawan. Dan yang ni kembar. Bermakna saya ada 5 kacang panjang yang sedang membesar. Subhanallah, alhamdulillah.